Dah cuti musim panas. Awak nak letak keju atasnya, sayang? Dah tentu, Han. Masa untuk bersantai, berekreasi dan bergembira. Melainkan awak adalah saya. Ia semakin hampir. Nama saya adalah Deeper. Yang nak terbuka tu adik saya, Mabel. Awak mesti tertanya-tanya apa yang kami buat dalam troli golf. Melarikan diri dari makhluk yang menyeramkan. Hati-hati. Segalanya mungkin pasti ada penjelasan yang logik. Mari ulang semula. Ianya bermula apabila ibu bapa kami putuskannya kami patut makan angin. Mereka hantar kami ke satu pekan di sebelah utara yang dinamakan Gravity Falls di Oregon untuk tinggal dalam hutan bersama pakcik kami. Ini sungguh mengagumkan. Cuba kamu tengok duri selumbar ni. Dan ada kambing di atas kaki saya. Hei, kawan. Oh, baiklah. Awak boleh terus kunyah baju saya tu. Adik saya berniat untuk melihat dari sudut positif. Yeay, rumput. Tapi saya menghadapi kesukaran untuk biasakan diri dengan persekitaran yang baru. Dan kemudiannya, itulah dia pakcik Stan. Lelaki itu. Pakcik kami mengubah rumahnya menjadi perangkap pelancong yang dinamakan Pondok Misteri. Misteri sebenar kenapa ada juga orang yang datang. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia si Sasquatch. Oh, iya ke? Macam ni bentuknya, ya. Cuba teka siapa yang kena bekerja di situ. Tolong jangan sentuh barang-barang. Nampaknya seperti ia akan menjadi rutin musim panas yang membosankan. Sampai bilalah agaknya.